Halo brother. Hari ni kita pergi Langkawi. Jom follow saya. Di Langkawi macam ni lah laut. Murah juga Langkawi. Tempat saya pergi ni dekat Bandar Kuah. Okey guys, hari ni 3 hari sewa kereta 300 saja. Malangnya kereta kecil-kecil macam Viva, Myvi, semuanya sold out. Ini je yang tinggal. Apa nak buat? Deposit 100. Dah muncul dah hantu. Wow, Sukhoi. Masa saya nak pergi ni jalan jam, memang teruk. Tapi kita dapat jumpa itu Sukhoi, cukup lah. Hari ni hari kedua pertunjukan Sukhoi daripada Rusia. Hari ni saya bernasib baik. Saya masuk lorong-lorong tembus tempat penghujung landasan. Okey guys, Sukhoi lalu atas kepala je. Sekarang ni jam 12 ya. Hari Jumaat. Sukhoi guys. Pertunjukan Sukhoi ni 20 ke 15 minit. Ini ujung landasan. Jom kita gerak. Ya bedu. Orang yang datang sini daripada jam 3 pagi pun ada. Sukhoi lalu guys atas kepala. Ayo. Tahun ni pertunjukan Sukhoi paling luar biasa lah. Memang lah. Saya pergi 2023. Tahun ni King adalah Sukhoi ya, daripada Rusia. Wow. Dahsyat lah. Beranilah Rusia. Sekarang ni hujan ya. Hujan rintik-rintik pun Rusia balun. Berapa beraninya. Malaysia ada juga, tapi dia buat single show. Sukhoi daripada Rusia, dia buat formatik yang banyak lah. Okey guys, kita tunggu. Dia lalu atas. Dapat ambil gambar. Mantap. Okey guys, kita tunggu lagi dia lalu. Ini pertunjukan ya, tahun 2025 ya, bulan 5. Mantap. Memang tak terkejar lah. Memang laju 2-3 saat hilang. Bunyi kalau duduk dekat bawah ni memang jantung bergegar. Okey guys, dia lalu. 1, 2, 3. Okey. Berani betul Rusia ni. Memanglah pilot Rusia mereka buat formation ya. Rusia je buat formation. Naik. Dia buat pusing belakang. Nasib baik saya dekat ujung landasan ni. Sebab dekat sana dah tak boleh nak masuk. Jalan jam. Tengok tu, nampak dia punya pusingan. Mantap. Okey guys, nak habis dah. Dia lalu atas saya. Hai, hurray. Inilah live ya, live. Banyak video Sukhoi, tapi yang saya punya ni taklah hebat macam lain. Saya pakai telefon saja. Mantap guys. Bunyi sini macam bunyi guru. Okey. Inilah pertunjukan daripada akrobatik Rusia. Okey guys, sudah berakhir. Gerak dulu.